Hai, Assalamualaikum. Saya Fifi Aisyah Farhani binti Muhammad Farid, pengacara UATV TV PSS SK Bandar Baru Bangi, saluran informasi anda. Pada 7 November 2025 telah berlangsungnya sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat Sekolah SK Bandar Baru Bangi. Pelbagai aktiviti yang telah dirancang bagi menjayakan program ini. Sambutan Hari Kanak-Kanak sedunia telah disambut di Malaysia sejak tahun 1959 setelah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengisytiharkan Hari Kanak-Kanak Sedunia dan meminta semua negara meraihkannya setiap tahun sebagai satu hari bagi persaudaraan dunia dan persefahaman di kalangan kanak-kanak. Malaysia adalah antara 150 buah negara yang menyambut Hari Kanak-Kanak Sedunia pada bulan Oktober setiap tahun sebagai membuktikan keprihatinan masyarakat terhadap kebajikan dan kesejahteraan kanak-kanak. Pihak sekolah turut serta meraihkan Hari Kanak-Kanak Sedunia setiap tahun. Pada tahun ini, pihak sekolah meraihkan murid-murid dengan pakaian sukan. Program yang telah dirasmikan oleh Tuan Noraini binti Surif, Guru Besar SK Bandar Baru Bangi ini berjalan dengan lancar dan penuh kemeriahan. Okay, Alhamdulillah, program sambutan Hari Kanak-Kanak kita pada tahun ini telah berjaya dilaksanakan dengan jayanya dan juga lancar. Okey. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada barisan pentadbir dan yang tak henti-henti menyokong sepanjang pelaksanaan dari segi jawatankuasa, kertas kerja dan juga sokongan dari segi tempat dan cadangan idea yang telah disumbangkan oleh pentadbir dan juga seterusnya kepada cikgu-cikgu yang tak henti-henti membantu terutama sekali dalam menguruskan murid, pertandingan-pertandingan yang dilaksanakan seperti pertandingan gubahan buah, tata rias, nyanyian solo dan juga sepakan penalti. Okey. Seterusnya saya juga ingin memberikan kredit kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru SK Bandar Baru Bangi atas sumbangan yang telah diberikan kerjasama dari segi tenaga kerja dan juga wang ringgit. Khususnya dalam menyediakan modal untuk cikgu-cikgu membuat jualan seperti tangkap ikan dan juga tayangan dan lain-lain lagi lah. Okey. Harapan saya adalah semoga sambutan pada seterusnya pada tahun depan akan lebih meriah dan juga gemilang lah daripada apa yang telah kita laksanakan pada tahun ini. Okey. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan adanya program ini dapat memberi penghormatan dan pengiktirafan kepada kanak-kanak dan mencetuskan kesedaran kepada kita bahawa masyarakat mempunyai tanggungjawab untuk menentukan perlindungan, kebajikan, kesejahteraan serta hak-hak mereka sentiasa dipelihara. Sekian saja untuk episod kali ini. UATV saluran informasi anda. Sehingga berjumpa lagi. Bye.